Sebab saya senang je. Sebab saya pilih rumah Abang Jamil, dari satu dia dah all in. Dari segi price yang dia bagi, kita dah customer sampai semua, memang bagi saya affordable lah. Itu yang saya punya main concern lah. Sebab kalau saya senang lah, saya tak nak fikir banyak, saya nak all in sekali, saya bayar je. Macam tu lah. Dulu tu rasa lancar lah daripada awal pengantin masuk sampai ke Pelamin, and then ke makan santapan beradab tu dan takat gambar semua. I think dulu tu quite smooth lah. Makanan saya, bagi saya makanan puas hati lah. Yang paling best tu ada orang tolong kuping udang. Ya, itu payah tu dah. Itulah. Itu antara servis yang saya macam wow kan. Yang rumah macam provide lah. Dan betul-betul aja sehari lah. Boleh nak senangkan untuk itu isteri, tapi pemanager kata, oh tak apa, ada orang tunjukkan. Oh, saya macam wow. Untuk hidup denganmu. Dia tu rasanya sebab klasik kot. Macam Mas ni minat klasik. So dia punya dewan untuk tetamu tu, dia punya layering tu sangat cantik. Klasik. Saya communicate dengan Dina lah. Sangat responsif lah. Apa yang kita tanya, dah bagi present siap lah. So especially pada awal sampai yang majlis ni, dia dah explain satu-satu. Kita faham, dia pun dah suggest macam mana kita follow, and then basically memang smooth lah. Of course. Cantik. Macam girl crush kita ni. Cantik, profesional, sangat lemah lembut, pandai lead. Kan macam ramai, so boleh lead. Gambar tu memang actually memang kena betul ada leader. So nampak benda tu dekat chat kepala. Kita bagi 5 star. Ingat ke Nuri? Ingat rumah Abang Jamil. Untuk hidup